sampai subuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar kita. Hai. Dan keudaranya kita pada hari ini bersama dengan saya, Bro Wan. Bersama dengan saya Syahril Hamdan. Macam pernah Macam pernah dengar kan? Macam pernah dengar kan? Tapi nama tu tetap milik saya. Tu mak dia bagi. Tu mak dia bagi. Tapi kita dalam segmen, bukan segmen, kita dalam podcast yang lain. Yang lain. Dia bukan podcast Syahril Hamdan tu. Dia Syahril Hamdan yang lagi satu. Yang ni lah. Atau lebih mesra dikenali sebagai Coach Syahril lah. Coach Syahril. Alhamdulillah. So, okay, pendengar-pendengar kita, Alhamdulillah, ini merupakan podcast yang julung-julung kali diadakan. betul? Alright, kami ditaja penuh oleh Quranic Generation Team. Ya. Atau lebih dikenali sebagai QGT Academy. Academy. So kita fokus kepada pembangunan diri, pembangunan modal insan, karakter dan pembangunan organisasi, insyaAllah. QGT Academy ni buat apa? QGT Academy ni satu syarikat perunding. Syarikat perundingan. Dia membantu dalam yang saya sebut tadi. Dia fokus kepada pembinaan pembangunan modal insan, bla 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 bla. Pembangunan modal insan, pembangunan karakter manusia itu sendiri, dan juga pembangunan organisasi. Dan juga antara fokus kita berkaitan dengan psikologi. Itu antara fokus kita dan kepakaran kita dalam bidang psikologi yang kita cuba nak bantu, dan kita nak bantu di sudut kesejahteraan mental, kesejahteraan masyarakat. Betul. Kesejahteraan individu tu sendiri. Mental cantik orang tu, cantiklah masyarakat. Betul. Kita jalinkan. Betul. Dengan elemen Quranik. Benar. Kita nak hidupkan benda tu. Allah berfirman kan dalam Quran kan. So itu semua adalah dalam brand daripada QGT Academy. Betul. QGT Academy. Cukuplah pasal QGT Academy. Cukup. Ni cerita pasal kita. Kita nak bersama dengan tuan-tuan dan perempuan, adik-adik di hadapan saya ni. Okey, ada adik ke? Adik-adik ada, mungkin abang-abang ada, kakak apa boleh, tak ada masalah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, datuk dan perempuan, datuk tonton kita kan. Ya. Mungkin tengah dalam drive nak pergi parlimen tu. Yang tengok kita. Betul. Okey, bersama kami podcast Battle Sampai Subuh. Santai tapi sampai. Dan kenapa podcast kita nama tu kita tak nak bincang hari ni. Kalau nak tahu komen saya cerita. Yes. Cerita dia panjang. Okay, itu kita buka segmen lain lah. Kerana nama ni lah wujudnya kami di sini. Nanti kita kenalkan siapa-siapa barisan-barisan kita, barisan-barisan yang coach ataupun trainer ataupun guru yang akan buat bersama dalam perkongsian, setiap sesi perkongsian bersama dengan QGT Academy. So ada ahli-ahli dia, saya sendirilah. Ada ahli-ahli dia. Saya Bro Wan. Dan juga bersama dengan saya Coach Syahril. Kita ada Cikgu Zaim. Dan kita ada Cikgu Zaid. Dan akhir sekali kita ada Ustaz Hazim. Dan ramai lagi lah. Dan ramai lagi barisan-barisan trainer kita, barisan-barisan facilitator kita yang hebat-hebat. Yang kita akan nanti, mungkin ada peluang nanti mungkin kita akan kenalkan kepada tuan-tuan dan perempuan lah. Dan dia akan bersama dengan kita lah, InsyaAllah. Terutama sekali Gen Z. Gen Z mau kan. Alright. So hari ni kita nak sembang apa sebenarnya? Hari ni disebabkan permulaan, Bro Wan. Permulaan ni kita boleh bersembang dululah. Kenapa kita kena jelas why we start. Why we start. Why is more important? Why is more important than how? Tu lah antara benda yang kita kena fikir. Dalam hidup ni kita kena ada jawapan. Orang kata kalau dalam agama pun dah ajar. Dalam hadis 40, hadis yang pertama adalah benda yang paling penting, innamal a'malu binniyat. Dah ada panjang lagi hadis tu. So makanya hidup ni kena hadis yang pertama sekali dah cerita pasal niat. So kita kena clear lah niat kita, kenapa kita buat benda ni. Kalau orang putih big why. Tapi agama kita dah ajar dah pun. Nabi kita dah ajar berkaitan dengan niat. Dan kenapa kita memulakan, dan itu yang kita akan bincangkan dalam podcast kita pada hari ni. Betul. So basically podcast kita hari ni, kalau berbalik kepada apa yang Coach Syahril cakap tadi tu, kalau saya nak tanyalah, kenapa kita buat ni? Kenapa kita buat podcast ni? Kenapa kita buat podcast ni? Kita bincang pasal tu. So segmen pula podcast kita pada hari ni ialah kenapa
kita buat podcast. Okey, kita kembali bersama dengan podcast QGT. Okey. Dan berbalik kepada topik kita hari ni, kenapa kita aku cakap podcast QGT. Berbalik kepada kita punya topik podcast Battle Sampai Subuh ni, kenapa Episod 1. Kenapa buat podcast? Alright. So, dia berbalik kepada kenapa kita buat podcast dan mana datang idea ni? Okey, idea datang daripada yang pertama, bagi saya lah. Orang pun tak suka tentang PKP ni, COVID ni kan. Tapi ini adalah salah satu hasil revolusi. Okey, macam mana dah berlaku PKP ni membuatkan ada manusia jatuh, dan sebenarnya ada manusia tu berkembang disebabkan PKP. Okey, dan ini antara salah satu kaedah baru dalam penyampaian maklumat, dalam berbuat perkongsian yang lebih santai dan sampai. Manusia sekarang dia kurang ni nak tengok forum-forum ni, dia kurang lah ni. Lagilah forum perdana. Benar. TV1 pula tu. Okay. Berat. So makanya kita akan buat satu platform. Satu platform perkongsian untuk cerita, menyampaikan maklumat penting, information penting dalam mencari. Sebab sekarang ni zaman proses itu banyak telah dalam hidup ni. Kalau untuk tuan-tuan dan puan setuju, hidup ni dah banyak dah sebenarnya proses itu telah diringkas-ringkaskan. Bila diringkas-ringkaskan, dah akhirnya generasi sekarang ni dia bukannya tak mahu, tapi dia cuma tak tahu kadang-kadang. Bila kadang-kadang tindakan-tindakan dibuat disebabkan dia tak tahu benda tu sebenarnya. So makanya kita perlu bantu mereka untuk sampaikan apa sebenarnya. Kadang-kadang telah dibantu banyak. Buat macam mana? Memang rezeki anda. Rezeki zaman sekarang kan. Tak boleh nak buat apa. Memang macam itulah proses dia. Dulu orang kata mungkin Allah berhilang idea. Itu daripada segi ni lah, niat potong, kita. Hilang idea potong. Okay. Itu daripada segi niat dalaman kita lah. Tapi ada juga faktor luar yang menjadi push factor kenapa kita nak terbitkan podcast Battle Sampai Subuh ni. Yang pertamanya adalah sebab ahli-ahli kita sendiri, tim kita sendiri. Bila kita come out je, kita buat retreat hari tu, kan, kita ada retreat lah, QGT. Kita discuss. Dah muncul lama dah. Aku sendiri personally dah fikir lama dah, why not kita tak nak main game ni kan. So tim-tim kita pun meluahkan, why not kita buat podcast. Antaranya lah sahabat-sahabat saya seperti Cikgu Zack, Cikgu Zaim. Kita nak luaskan lagi perkongsian. Yelah, kita ni siapa? Nak bercerita tentang hal-hal yang besar. Tapi why not kita berkongsi? Betul kan, dalam ruang platform kita dalam platform kita sendirilah. Betul. Yang mencari kita. Itu daripada segi tim lah. Betul. Pada masa yang sama juga dia daripada sudut permintaan daripada kita punya klien kita, peserta program kita. So nak beritahu di mana dia orang nak reach kita, nak dapatkan jawapan-jawapan. Itu yang pertama. Yang kedua, benda yang menarik, kalau setiap kali kita punya sesi latihan kita, mostly kita akan buka sesi Q&A. Kalau jika ada nak bertanya soalan. Tapi semua orang sedia maklum, bila training berjalan, dia masa tu sangat pack. Kalau ruang diberikan di hujung pada kurang 30 minit tu paling lama lah. Tapi kadang-kadang soalan-soalan tu kadang-kadang besar untuk dijawab. Kadang akhirnya dia orang dapat jawapan-jawapan yang ringkas, tapi seboleh mungkin lah. Namun apa yang kita buat, inilah ruangnya untuk kita sampai jawab balik soalan tu. Dan kita boleh kata nanti boleh tengok podcast Battle Sampai Subuh, dan abang ataupun coach akan sampai terangkan dapatkan jawapan tersebut di mana, di episod 3 contoh. So ini ruang kita nak berikan jawapan yang tuntas. Sebelum daripada jawapan yang lebih ringkas dalam latihan. Ini adalah ruang untuk kita menjawab, untuk kita rungkai semula isu-isu ataupun soalan-soalan dalam latihan kita. Berbalik kepada persoalan kenapa kita orang buka podcast Battle Sampai Subuh ni. Alright. Pertama, internally, sebab niat kita sendiri. Betul. Nak berkongsi, nak mengembangkan lagi ruang ilmu, dan kita nak masuk dalam platform podcasting ni kan. Podcaster ni macam-macam jenis perbincangan, perbualan. Tapi kita nak membincangkan soal kemenjadian, soal pembangunan karakter, dan juga soal pembentukan kau memang kacau lah.
Okay. Alright, so berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, kenapa kita buat idea podcast sampai subuh ni? Okay. Disebabkan oleh dua benda tu lah. Yang pertama lah, dalaman diri kita sendiri. Betul. Kita rasa macam tak cukup lah nak bagi lagi ruang kongsi lagi berdasarkan pengalaman. Taklah banyak sangat pengalaman kita, tapi kita ada pengalaman yang kita nak kongsikan. Kadang peserta kita dalam kalangan budak sekolah, budak universiti kan. Kita pun taklah tua sangat, taklah muda sangat, masih lagi mengharungi arus masa ni. Sebab dalam latihan ni bagi saya bagi dalam latihan ni kita tak boleh nak buang masa banyak berkongsi tentang diri kita. Semata-mata. Betul. Sebab sebenarnya bila latihan berjalan, fokus kepada objektif. Fokusnya kepada peserta. Namun dekat perkongsian tu berlaku je. Tapi dia tak boleh masa yang panjang nak cerita pasal kita semata-mata tak. Tapi kalau dalam ruang podcast ni kita boleh ceritalah. Macam ni dengan berdasarkan pengalaman. Sebelum ni inilah nasihat yang kita nak bagi kepada adik tu. Kita minta izin dululah nanti kalau boleh sebut nama ke tidak. Kalau tak boleh tak apalah. Kalau boleh kita sebut nama Adik Abu contohlah kan. Adik Ali bertanya. Adik Ali pernah bertanya dekat abang dulu, contohlah kan. Dekat coach dulu macam mana nak fokus dekat dalam kelas contoh. Ataupun mungkin yang nak tanya macam mana nak apply beasiswa. Contoh kan. Mungkin kita ada platform yang kita boleh kongsikan. Baik, kita ada banyak juga kita punya networking kita dalam Yayasan Tenaga Nasional, Yayasan Angkasa. So jika kita ada maklumat-maklumat yang kita boleh kongsikan, kita boleh kongsikan terus. Yang terkini InsyaAllah seboleh mungkin kita akan sampaikan maklumat-maklumat tersebut yang kita update lah. Itu daripada segi dalamannya lah. Betul. Luarannya saya sebut tadi lah, disebabkan oleh tim kita. Betul. Eager sangat nak masuk platform ni. Dan yang keduanya ialah disebabkan oleh faktor permintaan peserta kita. Benar. Alright, clear? Betul. Okay, ada apa lagi nak sambung? Sangat jelas, cantik untuk point tu. So makanya, apa next? Alright, next. Okay, next Bro Wan. Kita buat hidup ni ada pilihan. Okay. Dia ada pilihan. Kenapa kita nak buat podcast kak? Kenapa tak buat jawapan tu dekat writing ke, buat jawapan posting ke? Yes. Kenapa? Menarik soalan tu. Okay. Kenapa tak buat write up dekat posting? Betul. Okay, betulkan sikit. Kita buat. Oh betul. Kita ada platform-platform kita seperti kat Facebook, kita website. Okay. Jangan lupa join lah Facebook kita. Apa nama Facebook kita? Facebook kita namanya QGT Academy. Selain tu kita ada apa lagi? Kita ada website juga, QGTacademy.com. Okay. TikTok ada tak? TikTok pun ada, QGT Academy. Okay, lagi? Kita ada Instagram, QGT Academy. Itu platform-platform kita. Cumanya berbalik pada soalan Coach Syaril tadi, kenapa kita buat podcast ni? Pertama, kita nak cater audience kita yang sibuk sangat. Sibuk sangat sampai banyak sangat load dengan information. Kadang-kadang nak baca, saya personally lah kan, nak baca posting panjang-panjang tu tak larat lah. Kalau boleh pendekkan, ringkaskan boleh tak? Kan? Jadinya kita membuat podcast ni sebab kita nak cater audience kita yang suka mendengar. Betul. Kan, kadang-kadang saya personally kalau bawa kereta pun saya tak buka sangat lagu. Saya buka podcast. Buka podcast juga, dengar perbualan sembang. Betul. So antara podcast yang saya dengar, kalau luar negara saya dengar Jay Shetty. Banyak ceritakan tentang motivasi. Tapi saya suka bab-bab yang tentang pemakanan, nutrisi. Saya dengar Jay Shetty lah. Kalau Malaysia saya dengar Hitam Putih Kehidupan. Hitam Putih Kehidupan. Sebab saya minat Rochamno. Dan juga Era Fazira. So saya dengar lah Hitam Putih Podcast. Kan. Itu antara podcast yang saya dengar lah. Kalau Coach Syaril apa yang kau dengar? Kadang-kadang saya suka benda yang panas-panas. Panas-panas ni saya punya abang saya lah, Syarif Hamdan tu juga. Keluar sekejap. Okey, ni memang suka platform politik ni. Okey. Kadang-kadang benda yang panas-panas. Kadang-kadang bila panas-panas tu lah buat otak saya ni, dia tengah bawa kereta tu sama juga macam saya dengan Bro Wan. Saya on buka podcast, ada cerita benda yang panas-panas. Dia ada nilai tu dia panas sikit. Kan. Okey. Sebabkan hilang rasa mengantuk. Betul. Pada masa yang sama kita dapatlah information dan sebagainya. Dan kita nak kata pendengar
hari ini suka mendengar. Betul. Dan kita nak menguntungkan dari sudut VAK itulah. Visual, boleh tengok muka beruan contohlah kan. Ada gambar-gambar kan. Tengok ada kami pergerakan kan. Selain kita jumpa dekat training. Yang mana rindu kami dekat training tu, boleh datang podcast kita. Lepas tu auditory, boleh kalau terus dengar apa yang kita sampaikan melalui pendengaran. Ada orang suka pendengaran, ada orang suka kinestetik menulis, dia menulis. Okay. So itulah jawapannya. Kenapa? Selain daripada tu apa lagi? Ada apa lagi tak poin-poin kenapa kita buat podcast bukan posting panjang-panjang? Baik. Kalau apa kurangnya bila kita menulis dengan kita buat video? Kurangnya ada satu, iaitu emosi. Ni benda yang penting. Contoh perkataan aku sayang kamu. Perkataan aku selalu orang buat contoh macam itulah. Aku sayang kamu tu, dengan perkataan aku sayang kamu tu, dia boleh, kalau boleh dapat dengan emosi yang betul, boleh dapat emosi yang salah. Yang selalu orang buat contoh, aku sayang kamu. So dengan rasa kasih sayang. Aku sayang kamu. Tu ada kasih sayang tak? Dia dalam keadaan agresif tu. Agresif. Aku sayang kamu. So benda satu soalan yang mungkin sebenarnya aku tak sayang dia pun, tapi dia berkata aku sayang. Itu contoh. So kalau dalam tulisan sama juga. So bila dalam video ni dia sampai emosi, maklumat yang tepat, bahasa yang tepat, dan juga emosi yang tepat. Ada ekspresi kan? Ada ekspresi. Gelak kita. Betul. Sebagainya. Mungkin gurau, terimalah itu gurauan. Dia sama lah macam aku tengok posting yang recently, kisah pemergian almarhum siapa namanya, di Jeddah tu, Nadiah Kesuma. Nadiah Kesuma, pelakon kita tu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan Al-Fatihah untuk almarhum. Ada satu posting yang aku baca dekat Instagram berkenaan dengan pemergian arwah. Lebih kurang macam ni lah. Adalah komentar-komentar yang sebut cemburunya dengan pemergian arwah, meninggal di Tanah Suci Mekah, jealousnya. Tapi ada satu komentar yang kata, kenapa nak kena cemburu? Busuknya hati, irinya hati. Lebih kurang macam tu lah ayat dia. Itulah kita nak refleksi kan. Kadang-kadang dalam penulisan ni, orang salah tafsir, orang salah faham, disebabkan oleh faktor latar belakang pendidikan yang berlainan, cara dibesarkan berlainan. Jadi kita nak ambil ruang yang umum, podcast, nampak muka, dengar suara, santai, faham lebih cepat. Tapi sampai. Okay. Alright, done. Okay, selesai. Ada apa lagi nak tambah? Kenapa kita buat podcast berbanding kita buat penulisan posting? Memang kita dah sedia maklum lah. Itulah jawapan dia. Itulah jawapan dia. Alright. Okay. Alright, what next? Siapa yang patut dengar podcast Battle Sampai Subuh? Siapa yang patut dengar? Ni lah, yang tengah tengok ni lah. Dia kalau ikut lagu starting tu, kita punya intro lagu tu, anak muda. Kalau boleh kita nak 100%. Anak muda. 100% anak muda yang mendengar podcast kita ni. Tak kisahlah Melayu, Cina, India, yang duduk kat Malaysia, yang faham bahasa Melayu. Betul. Dengarlah podcast kita. Tapi realitinya, kita tak boleh dapat lah 100 tu. Betul lah, faham lah. Kalau boleh dapat 80%. Semua orang masing-masing. Mereka semua orang suka muka Abang Bob ni. Alah, muka aku pun taklah elok sangat. 80% kita nak anak muda dengar. Tolong sebar-sebarkan. Alright. Saya percaya sebenarnya. Saya asalnya percaya bahawa kelemahan tu bukan datang daripada generasi. Namun ada benda-benda jugalah yang mungkin kita boleh bincang balik kan. Itu episod next lah. Next. Fakta atau auta. Sebab ada sebab berlakunya sesuatu benda tu, mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab dia yang mungkin kita boleh bincangkan ke depan. So makanya, tapi kita tetap bersama untuk mendidik anak bangsa kita ni. Hujungnya anda lah yang akan menggantikan tempat kami, menggantikan tempat orang-orang yang hebat tu. So makanya generasi anda, kita nak bersama dan membangunkan modal insan yang hebat, insyaAllah. So siapa? Student lah. Bermula daripada student, sekolah universiti. Kalau nak akan ada tambahan-tambahan perkongsian bersama dengan orang-orang hebat di luar sana, boleh. Contoh nak panggil siapa?
Nak panggil Makno. Nak panggil Makno ke, nak panggil Tuan ZRA ke, ZRA ke. Lah kan. Masya Allah hebatnya. Masya Allah. Ataupun nak kami jemput Siti Nurhaliza ke. Mana-mana apa perkongsian, tajuk-tajuk. DMA tak nak. Boleh lah. Kalau dia sudi nak bersama dengan kita, why not? Why not kan? Alright, kita pun nak tengok boleh juga pandangan lah dia kan. Alright, so itu dia. Kalau anda mahukan tetamu-tetamu kita, guest-guest kita, jangan lupa komen di ruang komen. Sebutkan namanya. Dan ada topik-topik khusus yang anda nak kami bincangkan, silakan hadirkan dalam ruangan komen dan sebagainya. Untuk itu, saya Seronok, Coach Seronok, Mantap Seronok. Jangan lupa kita akan bersama dengan podcast-podcast lain yang akan datang. Saya Browan, saya Syahril Hamdan. Jangan lupa berjuang sampai menang, InsyaAllah. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup, bijak dan inovasi mencari solusi, disiplin dan beriman, prinsip hidup. Battle sampai subuh, anak muda terus berjuang. Daya tahan, lasat menjalani hidup, bijak dan inovasi mencari